Tuan-puan baru saja bermula sebagai seorang penyimpan emas? Pastikan tuan-puan tonton video ni sampai habis kerana saya akan kongsikan 3 kesilapan dalam simpanan emas yang selalu dibuat oleh penyimpan emas baru. Saya dah share dulu video ni untuk dijadikan rujukan masa akan datang. Elakkan sebelum terlambat untuk pastikan tuan-puan tak rugi dalam simpanan emas. Kesilapan pertama yang biasa dilakukan adalah terlalu kerap jual dan beli emas. Simpanan emas bukan seperti trading saham. Apabila tuan-puan kerap beli dan jual, tuan-puan sebenarnya rugi dari segi spread, iaitu selisih ataupun perbezaan harga waktu jual dan beli emas. Emas adalah simpanan jangka masa panjang, bukan untuk duit pusingan harian. Kesilapan kedua, beli emas mengikut emosi, bukannya dengan strategi. Ada yang membeli emas kerana design, ada yang beli emas sebab tengah viral, ada yang beli emas kerana FOMO, ikut-ikut kawan dan ikut trend. Ramai yang kurang faham bahawa emas adalah simpanan jangka masa panjang kerana harganya berubah setiap hari. Mereka terdesak perlukan duit dalam masa terdekat, tuan-puan boleh rugi apabila harga jual lebih rendah berbanding harga beli. Kesilapan ketiga, tak ada matlamat simpanan. Apabila kita tak tahu apa tujuan kita simpan emas, tuan-puan mudah tergoda untuk jual emas apabila berlaku kecemasan kecil ataupun bila dah untung sikit. Dengan matlamat, tuan-puan dapat fokus dengan simpanan, tuan-puan boleh pilih saiz emas yang sesuai dan tuan-puan tahu bila waktu terbaik untuk menjual emas. Emas bukanlah satu-satunya bentuk simpanan yang ada. Pelbagaikan portfolio simpanan dalam bentuk emas, wang tunai dan aset-aset lain seperti hartanah. Dengan ilmu yang betul, tuan-puan boleh elakkan kesilapan yang besar yang boleh merugikan tuan-puan di kemudian hari. Jom, yang mana nak lindungi sebahagian simpanan kekayaan dalam bentuk aset emas, boleh klik link di bio Safia Sofyan, daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing step seterusnya.